iaitu acara 4x200 meter bagi kategori perempuan kelas 5 di separuh akhir yang pertama. Masing-masing telah memasingkan baton ke pelari kedua. Kini menghampiri pelari yang ketiga. Bagi acara 4x200 meter ini, sebanyak 3 saringan bagi peringkat separuh akhir, yang mana kita akan melihat catatan masa terbaik untuk melayakkan diri mereka ke peringkat akhir yang akan dipertandingkan esok. Kelihatan di hadapan adalah pelari bagi SJKC Sin Meng Puchong yang kini telah dilepaskan baton kepada pelari yang terakhir. Kelihatan di situ pelari di kedudukan kedua begitu agak laju kayuhan kakinya. Namun saya rasa SJKC Sin Meng masih selesa di hadapan. Go, go, go. Dapatkan catatan masa yang terbaik. Di separuh akhir yang kedua, sebanyak 8 pasukan yang sedang berentap untuk melayakkan diri ke peringkat akhir yang akan dilangsungkan esok. Masing-masing kini menghampiri pelari yang kedua. Kelihatan di situ pelari dari SJKC Union selesa di hadapan, namun sukar untuk kita beramalkan. Masih selesa SJKC Union di hadapan. Kini beralih datang ke pelari yang ketiga. Ayo teruskan larian anda. Kelihatan di situ, kelihatan sangat jelas dari astaka ini berlaku sesuatu. Diharap pegawai teknikal terkejar ya pelari SJKC Union, namun mampukah pelari yang terakhir mengekalkan kedudukan di tempat pertama bagi kuartet SJKC Union? Sukar untuk diramalkan, kini berada di seleku 100 meter terakhir. Ya, begitu laju dan selesa sekali beliau di hadapan pelari terakhir dari SJKC Union. Masing-masing cuba mendapatkan catatan masa terbaik bagi melayakkan diri mereka untuk mara ke peringkat akhir esok.
Dan selesai 4 kali. Dan baru sahaja dilepaskan adalah pelari-pelari bagi acara 4 kali 200 meter kategori perempuan kelas 5 di separuh akhir yang ketiga. Kini masing-masing menghampiri pelari kedua. Masih lagi perlu berlari di dalam lorong masing-masing. Siapakah yang kini berada di hadapan? Pelari manakah? Lorong manakah yang kini berada di hadapan? Kelihatan dia pelari di lorong yang ke-6. Iaitu pelari dari Quartet SKPLIA menghampiri pelari ketiga. Namun kelihatan di hadapan kini adalah Quartet SK Jenderang. Sedikit sahaja lagi untuk mereka semua memasuki lorong 1. Masih selesa di hadapan adalah Quartet SK Jenderang Hilir jika tidak silap saya. Dan kini di pelarian terakhir 200 meter yang terakhir, masing-masing membuat pecutan akhir untuk mencatatkan masa yang terbaik bagi melayakkan diri mereka ke peringkat akhir yang dilaksanakan esok, yang akan berlangsung esok. Kelas 4 separuh akhir pertama. Bagi saringan separuh akhir pertama ini terdapat 7 sekolah di dalam balapan ketiga ini. Bagi rekod terbaik, catatan terbaik bagi acara ini iaitu dipegang oleh SK Dengkil. Rekod yang dicipta pada tahun 2024 itu dengan catatan masanya 1 minit 55.37 saat. Kita saksikan perlombaan yang sengit, masing-masing saling kejar mengejar menuju pelari ketiga. Baiklah, pelari ketiga sudah memulakan larian. Di hadapan kita dapat lihat sekarang ini mungkin daripada pelari daripada kumpulan SK Pulau Meranti mungkin. Baiklah, pelari terakhir sudah memulakan larian. Di hadapan sekali kelihatan begitu selesa, tetapi pelari kedua sedang mengejar laju lagi. Di 50 meter terakhir macam-macam boleh terjadi. Teruskan larian anda, pecut lagi. Yang di hadapan. Okey. Teruskan lari, teruskan tamatkan larian anda selagi belum sampai ke garisan penamat.
Bela bagi acara yang baru saja dilepaskan di balapan ketika ini adalah 4 kali 200 meter lelaki kelas 4 separuh akhir kedua. Bagi separuh akhir kedua ini terdapat 6 sekolah yang berada di dalam balapan ketika ini. Jadi kita dapat saksikan di hadapan ketiga ini pelari di lorong ke-8 dan ke-7 bersaing rapat. Di hadapan ketiga ini adalah pelari dari lorong ke-7 iaitu Sriti Bandar Baru Salak Tinggi diikuti SK Jendera menuju ke pelari ketiga. Baiklah, sekarang ini pelari ketiga di hadapan. Kita dapat lihat pelari di lorong pertama pula. Keputusan masih belum pasti. Sama-sama kita saksikan dia. Lorong kedua sudah memintas pelari di lorong pertama menuju ke pelari keempat, meninggalkan pelari-pelari lain. Baiklah, pelari pertama begitu selesa meninggalkan pelari-pelari lain di belakang. Diikuti pelari kedua dan pelari ketiga. Jauh jarak mereka. Terus laju lagi bagi melayakkan diri anda untuk ke peringkat akhir. Laju lagi. Dan tamat 4 kali 200 meter kategori lelaki kelas 5. Oh tidak, masih belum tamat. Teruskan larian anda. Tamatkan larian anda. Yes, and we are officially Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan di balapan ketika ini adalah 4 kali 200 meter lelaki kelas 4 separuh akhir ketiga. Terdapat 6 sekolah yang berada di balapan untuk saringan kali ini. Pelari kedua sudah pun memulakan larian. Kita dapat lihat di hadapan sekarang ini pelari di lorong yang ke-8 mungkin. Lorong ke-8 iaitu daripada SJKC Union. Di hadapan dikejar oleh pelari lorong ke-4 atau SK Desa Pinggiran Putra. Masing-masing sedang menuju ke pelari ketiga. Baiklah, pelari ketiga sudah memulakan larian. Persaingan yang sengit. Kita tidak dapat jangka apakah tulisannya lagi. Pelari terakhir sudah memulakan larian. Terus memecah laju pelari terakhir. Pelari di hadapan. Agak selesa di hadapan. Baiklah, pelari ketiga.
Pelari ketiga dan kedua. Kejar mengejar di situ. Terus lari. Terus tamatkan larian anda. Laju lagi ke garisan penamat. Mudah-mudahan anda. Pelari-pelari kita bagi acara 412 iaitu acara 4 kali 200 meter. Skor akhir yang pertama bagi kategori perempuan kelas 4 baru saja beralih tangan batonnya ke pelari yang ketiga. Untuk makluman semua rekod kejauhan bagi acara ini adalah milik kuartet SK Taman Putra Perdana yang telah dicatatkan pada tahun lalu dengan catatan masa mereka 2 minit 4.64 saat. Masing-masing cuba membuat catatan masa terbaik. Ayo teruskan larian anda sehingga ke garis penamat bagi skor akhir yang pertama kategori perempuan kelas 4. Baiklah, berikut dibacakan Baiklah, baru saja dilepaskan adalah pelari-pelari bagi separuh akhir yang kedua bagi acara 4 kali 200 meter kategori perempuan kelas 4. Sukar untuk saya nyatakan skor manakah yang kini berada di kedudukan yang pertama. Namun masing-masing kini menghampiri pelari yang kedua. Kedua-duanya memakai baju pink di situ. Adakah itu pelari di lorong ke-8 dan juga ke-7? Pelari di lorong 5 kini selesa di hadapan. Ikuti pelari dari lorong 7. 5 dari SJKC Chow Chow dan 7 adalah SK Dato' Abu Bakar Baginda di menghadiri pelari mereka yang ketiga. Semoga kini di hadapan malang yang saya tidak pasti selama dekat itu yang saya betul-betul kenali adalah pelari dari SJKC Singling. Begitu rapat menghampiri pelari di kedudukan pertama. Kini masing-masing telah memasukkan baton kepada pelari yang terakhir. SJKC Singling kini berada di kedudukan pertama. Masing-masing cuba merapatkan diri bagi mendapatkan atau layakkan diri ke peringkat akhir esok.
sememangnya pelari dari SJKC Simbing begitu selesa sekali di hadapan. Go, you can do it. Cuba mendapatkan masa yang terbaik untuk pasukan anda. Baru sahaja dilepaskan adalah pelari pertama bagi separuh akhir yang ketiga bagi acara 4x200 meter kategori perempuan kelas 4. Masing-masing kini telah menyelesaikan 100 meter yang pertama menghampiri pelari yang kedua. Masih lagi perlu berlari di dalam lorong pelari 1 dan 2. Di selekoh 100 meter. Ya, pelari di lorong kedua dan lorong kelima cuba bersaing meletakkan diri masing-masing di kedudukan yang pertama untuk beralih tangan ke pelari yang ketiga. Pelari di lorong 2. Pada ketika ini adalah SK Taman Putra Perdana jika tidak silap saya. Dan mereka kini akan memasuki lorong 1 untuk tiba ke pelari yang terakhir bagi acara 4x200 meter ini. Agak selesa di hadapan pelari kita itu ya. Di kedudukan yang pertama, pasukan manakah itu? Sudah untuk saya ramalkan siapakah? Begitu selesa sekali menempatkan diri, menempatkan pasukan mereka di kedudukan yang pertama. Baiklah, bagi acara yang baru saja dilepaskan ketika ini adalah nombor acara 413 4x200 meter lelaki kelas 4 separuh akhir pertama. Bagi rekod catatan terbaik bagi acara ini dipegang oleh SK Dengkil, iaitu pada tahun 2024 dengan catatan masanya 1 minit 55.37 saat. Baiklah, sekarang kita dapat saksikan pelari kedua sudah pun memulakan larian, iaitu pelari di lorong ke-6. Lari di lorong ke-6 iaitu daripada SK Datuk Abu Bakar Baginda. Yang kelihatan ketiga ini begitu selesa sekali. Pelari di lorong ke-6 meninggalkan pelari-pelari lain di belakang. Baiklah, pelari terakhir sudah memulakan larian. Masih di hadapan pelari daripada SK Datuk Abu Bakar Baginda. Sangat selesa di hadapan. Terus laju lagi ke garisan penamat.
Begitu juga dengan pelari kedua dan ketiga masing-masing pada jarak yang selesa. Go, tamatkan larian anda. Catatkan rekod masa yang terbaik agar boleh melayakkan diri ke